Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan nombor 1 Bangsa Johor. Okey, baiklah, seperti yang dijanjikan kita pada jam 12.30, hampir 12.30 lah kan, kita adanya rancangan Johor di sana sini. Hari ini kita datangkan tetamu khas kita dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Ada apa tu? Nanti kita akan bincangkan secara terperinci. Apalah tu secara terperinci kan? Okey, apa pun hari ini kita bersama dengan Tuan Engineer Zainal bin Tumian selaku pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Tajuk kita hari ini, apa yang kita nak kongsikan hari ini sebenarnya dengan Hari Profesion. Betul tak saya sebut? Hari Profesion Teknikal Negara HPTN untuk tahun 2025. Jadi tanpa buang masa lagi, jomlah kita berbual kan secara lebih terperinci bersama dengan Tuan Engineer Zainal bin Tumian. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Diana. Yang nama glamour dia DJ D Oh, nama glamour. Okay. Atas undangan ni saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih pada Johor FM yang sudi menyebut saya lah. Saya bagi pihak JK Malaysia amat berbesar hati kerana diundang oleh pihak Johor FM untuk berkongsi maklumat mengenai sambutan Hari Profesion Teknikal Negara. Jadi nak tahu atau apa secara ringkasnya yang biasa kita sebut HPTN. HPTN. Hari Profesion Teknikal Negara. Apa tu profession? Kerjaya. Kerjaya. Lebih mudah kalau bahasa kita, bahasa orang Johor, orang kampung lah. Profession tu kerjaya. Tu DJ dia. Okay, kalau kita imbas kembali Kalau kita imbas kembali, sebenarnya sambutan HPTN peringkat JK ni bertemakan yang pertama dulu pada tahun 2018. Kalau kita imbas kembali, maknanya kita pernah angkat perkara ni dan telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada bersetuju untuk isytiharkan hari Sabtu minggu pertama Disember. Maknanya setiap tahun pada hari Sabtu minggu pertama bulan Disember. Dan kita telah mulakan pada 2018 iaitu pada sambutan kita pada 4 dan 5 Disember 2018 di Ibu Jabat JK Malaysia dengan tema dia Profession Teknikal Pelopor Pembangunan. So sejak itu acara ini terus dinaikkan pada setiap tahun dan pada 11 hingga 12 Disember 2024 buat pertama kalinya dianjurkan di luar Lembah Kelang iaitu di PICCA Pika Pulau Pinang. So tahun ini sambutan, alhamdulillah tahun ini sambutan HPTN 2025 sekali lagi melakar sejarah apabila bakal diadakan di selatan tanah air kita iaitu di mana? Di Johor. Okay. Maknanya setiap tahun tempat yang berbeza. Tempat beza. So yang ni kita tahun 2025 Johor dipilih sebagai tuan rumah dan kita akan adakan di mana? Di Persada Johor International Convention Center Johor Bahru. Pada bila? 10 hingga 11 Disember 2025. Maknanya seminggu. 2 hari. Kita buat sambutan 2 hari saja. Kalau seminggu tak larat. So kita adakan 2 hari saja iaitu 10 dan 11. So tujuan HPTN ni adalah bagi menghargai jasa profesion teknikal lah atas sumbangan mereka terhadap kemajuan infrastruktur dan permodenan negara. Dan juga sebagai simbolik atau satu bentuk penghargaan bagi meraihkan para penggiat profesion teknikal yang telah bersama-sama terlibat dalam membangunkan negara Malaysia yang kita amat cinta inilah. Okey, sambutan itu juga menjadi platform bagi profesion teknikal untuk berkongsi idea dan menyuarakan pandangan berkaitan bidang-bidang teknikal serta menyampaikan kecintaan dan minat generasi muda. Anak-anak DJ kalau ada yang ni boleh sertai, boleh wawarkan, maknanya kena pupuk minat kepada profesion teknikal lah yang amat mencabar tetapi bernilai untuk diterokai. Itulah yang kita datang hari ini untuk kita berkongsi maklumat berkenaan HPTN 2025 dengan Johor FM. Okey, kepada anda pendengar di luar sana, boleh tonton kami melalui Facebook dan juga di TikTok live kita Johor FM Official. Okey, sedikit perkongsian selain pada itu. Nak tanya juga siapa yang dikategorikan sebagai seorang profesional di dalam bidang teknikal? JD tahu tak? Berapa ramai yang dalam bidang profesional teknikal ni? Kalau ikut kita dalam kita punya survey, kita punya kajian lebih kurang dalam lebih daripada 280,000 profesion teknikal berdaftar dengan badan profesional lah masing-masing, iaitu yang
bertugas sebagai, kalau kita sebagai jurutera macam saya, saya kena berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia lah. Okey, yang macam arkitek dia akan berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia. Ukur bahan akan berdaftar dengan Lembaga Jurukur Bahan Malaysia. Yang kalau survey jurukur tanah berdaftar dengan Lembaga Jurukur Tanah Malaysia. Kalau DJD tu ada teknologis yang biasa teknologis tu, dia akan berdaftar dengan Lembaga Teknologis. Dan ahli geologi pun dia akan berdaftar dengan Lembaga Ahli Geologi, dan setelah lainnya yang berdaftar dengan badan-badan profesional dan NGO teknikal yang mana mereka bertakluk pada Akta dan Kod Etika Profession. Bermakna setiap profession tu mesti berdaftar. Berdaftar dengan badan yang telah diiktiraf di Malaysia lah. Bukan sebarang-sebarang daftar yang belakang, bukan. Bermakna ini betul-betul teknikal. Betul-betul profession teknikal. Ini bukan sembarang-sembarang teknikal. So mesti ada kena berdaftar. So itu kalau jumlah sekarang ni ada lebih kurang dalam 280,000 orang yang berdaftar. Itu untuk pengetahuan pendengar-pendengar Johor FM lah. Okey, tak apa. Kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu Alif Aziz dan juga Mira Filzal, Sanda Padaku, hanya di Johor FM.
Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini. Kita bersama dengan Tuan Engineer Zainal bin Tumian selaku pengarah JKR Negeri Johor. Hari ini kita membincangkan tentang Hari Profesyen Teknikal Negara HPTN untuk tahun 2025. Okey, kita nak tanya lagi lah Tuan. Boleh. Boleh tak Tuan kongsi maklumat mengenai program sambutan Hari Profesyen Teknikal Negara tahun 2025 ni yang bakal diadakan tak lama lagi? Okey, DJD dan para pendengar di luar sana. Sambutan HPTN 2025 mensasarkan profesyen teknikal. Jabatan dia bukan sahaja daripada jabatan kerajaan tetapi daripada syarikat swasta, pelajar dan juga orang awam lah. Dan yang lebih membanggakan pada kali ini, yang amat berhormat Menteri Besar Johor sendiri yang kita sayangi akan hadir ke program ini pada hari pertama bersama-sama dengan Menteri Kerja Raya Malaysia pada hari pertama. Dan alhamdulillah kerajaan negeri menyokong agenda pembangunan profesi teknikal di Malaysia amat membanggakanlah pada saya. Dan pada HPTN 2025 pelbagai aktiviti menarik telah kita rancang, termasuk sesi bicara dengan penceramah-penceramah yang hebat, termasuk satu slot kita sediakan satu slot istimewa ni. Satu slot istimewa kepada siapa? Kepada YB Tuan Engineer TS Muhammad Fazli bin Muhammad Saleh. Iaitu pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Negeri Johor. Yang akan membentang tentang Johor Success Story. Dengan tajuk Empowering Change Strategic Plan to Deliver Project Within Time, Cost and Aesthetic Value. Kita harap semua para pendengar dapat sama-samalah kita berkongsi dengan YB lah. Okey, selain daripada itu juga turut hadir sebagai penceramah jemputan kita bawa khas daripada PLAS, iaitu Datuk Nik Arina Nik Jaafar dari PLAS. Dan juga yang ditunggu-tunggu bersama yang berusaha Engineer Dr. Megat Zuhairi Megat Tajuddin dari National Cyber Security Agency of Malaysia, NACSA. Kalau kita lihat Engineer Megat Zuhairi ni banyak dapat anugerah di luar negara. So kita sama-samalah mengambil peluang ini untuk sama-sama mendengar ceramah beliau pada hari HPTN juga. Dan juga kita membawakan Puan Hafizah Muhammad Saleh dari Medical Device Authority MDA dan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu saja ada, dan sebenarnya banyak lagi penceramah-penceramah. InsyaAllah kita berikan sokongan untuk kita sama-sama memeriahkan HPTN 2025 di Persada pada 10 dan 11 Disember ini. Selain daripada itu juga DJD kita juga mengadakan pameran teknologi dan inovasi untuk mempamerkan idea-idea dan juga produk-produk terkini lah. Kita bawakan produk-produk terkini, kita bawa daripada luar negara daripada satu Malaysia, kita bawa ke Persada untuk kita sama-sama saksikan produk-produk yang terkini. Dan juga pada hari tersebut kita mengadakan juga jaringan dan perkongsian peluang perniagaan lah bagi membangunkan kerjasama industri. Selain daripada itu juga kita mengadakan setiap tahun lah, maknanya kita mengadakan anugerah tokoh HPTN 2025 yang akan diberikan kepada mereka yang cemerlang lah dalam dan memberi impak yang signifikan dalam bidang masing-masing. Pada hari tersebut kita akan menganugerahkan Hari Tokoh HPTN 2025. Dan tidak dilupakan juga DJD kita membuat jualan industri kecil dan sederhana. Kita bawa produk-produk dari Johor, daripada Simpang Renggam, daripada Muar, daripada Pontian, Kota Tinggi. Mesin kita akan kumpulkan dan kita akan membuka satu booth jualan industri kecil dan sederhana. So sama-samalah kita memberi sokongan yang padu. Dan kepada anak-anak yang generasi muda, kita tidak lupakan juga kita ada aktiviti STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering serta Matematik. Dan kepada peminat-peminat e-sport, kita tidak lupakan kita adakan pertandingan e-sukan, e-sport lah untuk penggemar permainan secara digital. Dan juga kepada kita adakan kaunter bayaran saman. So kita ada kaunter bayaran saman polis dengan diskaun sehingga kita tunggulah. Berapa diskaun? Nanti kita akan, ya pasti 50% saja. Lebih. Itu mesti lebih DJD. Okey, kita juga ada untuk kesihatan, kita ada program kesihatan dan juga derma darah. Dan yang paling penting untuk kepada anak-anak kita yang baru habis belajar, kita adakan pameran kerjaya khas untuk anak-anak muda kita yang baru graduate untuk mendapatkan peluang pekerjaan pada hari tersebut. Okey, selain daripada itu juga
Bukan itu saja, kita juga akan dihiburkan dengan persembahan istimewa. Pada hari pertama, pentas SPTN akan diserikan oleh gandingan Nur Aniza Idris yang memang terkenal dengan lagu-lagu klasik beliau yang menjadi ikon muzik Melayu bersama Fauziah Gambus. Fauziah Gambus kita ada bawa juga. Turut menghiburkan kita pada hari tersebut Nazu dan Fahmi yang terkenal lagu Kopi serta penampilan khas Saro Siro, iaitu Duta Tahun Melawat Johor 2026. So kita bawa Saro Siro. Dan juga pada hari kedua kita juga bawa satu band, iaitu One Avenue Band yang akan menghidupkan suasana dengan persembahan penuh bertenaga, menjadikan pengalaman SPTN ini tidak akan dilupakan di Johor. Itulah antaranya pengisian selama 2 hari. 2 hari. Okey, nak tanya juga sebenarnya apakah tema Hari Profession ni? Hari Profession Teknikal Negara dan mengapa dipilih? Bagi tahun 2025 kita telah memilih satu tema. Profession Teknikal. Pada kalau tahun 2024 DJD tahu apa hari tema dia? Tak tahu tak apa, saya bagi tahu DJD. Pada 2024 kita punya hari tema dia Profession Teknikal Peneraju Kecemerlangan Teknologi yang menekankan kepada peranan Profession Teknikal dalam memacu kecemerlangan teknologi negara. Tapi bagi tahun 2025 ini hari tema yang kita pilih adalah mengorak inovasi masa depan demi kemanusiaan. Tema ini menekankan 2 aspek kritikal dalam pembangunan negara. So yang pertama tadi mengorak inovasi masa depan, kalau bahasa Inggerisnya innovating the future. Melambangkan langkah maju mencipta idea, inovasi dan teknologi baru demi masa depan dan kemanusiaan yang pastinya dipelopori Profession Teknikal sebagai penggerak utama pembangunan negara. Demi kemanusiaan. Apa itu demi kemanusiaan? For humanity. Merupakan satu usaha mampan yang memerlukan integrasi antara aspek sosial, kemanusiaan, ekonomi dan juga alam sekitar untuk mencapai objektif dalam proses pembangunan yang berkualiti di samping memastikan sumber-sumber yang ada digunakan dengan lebih cekap. Itu yang kita boleh kongsikan kepada DJD dan juga pendengar di sana. Secara keseluruhan tema ini selaras dengan visi Malaysia untuk menjadi negara maju yang dipacu oleh inovasi sambil berpegang teguh kepada nilai-nilai kemanusiaan yang mengiktiraf sumbangan profesion teknikal dan menggalakkan mereka untuk terus berkhidmat demi pembangunan negara dan kebaikan semua. Itu saja DJD. Berkenaan dengan hari tema pada hari SPTN 2025 ini. Okey, tak apa, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu Awira Terhakis hanya di JFM.
Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini bersama dengan kami tetamu jemputan kita iaitu Tuan Engineer Zainal bin Tumian selaku pengarah JKR Negeri Johor. Hari ini kita banyak membincangkan tentang Hari Profession Teknikal Negara tahun 2025. Okey, soalan yang terakhir Tuan nak tanyalah, apakah harapan kira ni kesimpulannya lah, harapan tentang Hari Profession Teknikal Negara 2025 dan juga harapan kepada Malaysia sekali. Okey DJD, sebelum saya nak menjawab soalan tersebut, kita lah dekat Malaysia kita ada yang pertama yang orang yang akan ingat Hari Buruh. Hari Buruh kita menghargai pekerja. Hari Guru kita menghargai guru. Betul. Pada 16 Mei dan juga Hari Bapa, Hari Ibu. Banyak hari. Tetapi betul. Pada kali ini Hari SPTN, Hari Profession Teknikal Negara 2025. Harapan saya meletakkan satu harapan yang amat tinggilah terhadap sambutan Hari Profession Teknikal Negara pada tahun ini, berjaya dan mencapai objektif serta memberi impak yang positiflah kepada semua rakyat Malaysia amnya dan juga warga profesion teknikal khususnya. Malah saya juga mensasarkan peningkatan bilangan profesion. Kalau kita tahu ni lebih kurang dalam 280,000, dia akan terus meningkat dalam itu harapan kepada saya, saya lah untuk menerus sambutan SPTN ini pada setiap tahun dan terus meningkat. Selain membuka ruang kepada peluang serta menarik minat orang golongan muda menceburi bidang profesion teknikal. Dan yang paling penting supaya menjaga penjagaan dan penyegaran aset negara dapat diurus dengan lebih baik demi keselesaan semua rakyat dan pengguna. Itu harapan yang paling tinggilah pada saya untuk sambutan Hari Profession Teknikal Negara 2025. Semoga dengan adanya penyertaan dan kolaborasi daripada pelbagai pihak termasuk di peringkat kementerian, agensi-agensi kerajaan, badan-badan swasta, Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, IPT, IPTS, sambutan SPTN 2025 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan bagi memudahkan penyampaian dan perkongsian maklumat mengenai sambutan ini kepada orang ramai, pihak JKR Malaysia telah melancarkan laman sesawang yang boleh dilayari di sptnjkr.gov.my. Pelibatan orang awam amatlah dialu-alukan untuk menyertai aktiviti dan memeriahkan sambutan ini. Dan yang lebih menariknya, DJD, tiada bayaran masuk. Masuk percuma. Adalah percuma. So, itu yang orang suka. So harap-harap semua akan dapat memberikan sokongan terhadap SPTN yang kita adakan julung-julung kalinya di negeri Johor. Negeri yang amat bertuah untuk kita semua. So sama-samalah kita memberi sokongan yang padu terhadap program ini. Sekali lagi juga saya ingin memohon kerjasama dan bantuan rakan-rakan media agar dapat membantu kita lah untuk mempromosikan dan membuat liputan yang terbaik mengenai sambutan SPTN 2025 dan tahun-tahun seterusnya. Semua promosi boleh menggunakan hashtag SPTN 2025 dan juga IMJKR. Okey, tidak lupa di media sosial juga. Kita di Facebook kita ada Hari Profession Teknikal Negara, Instagram kita ada Hari Profession Teknikal Negara, Twitter kita ada SPTN rasmi lah, dan juga dalam TikTok pun kita ada @SPTN_JKR. So itu di media sosial rasmi. Dan juga saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kerajaan Negeri Johor, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kita yang memberi sokongan yang amat padu pada SPTN kali ini. So itu harapan saya dan saya amat berterima kasih kepada tim saya yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan program kali ini. Itu harapan pada saya lah. Dan tidak lupa juga pada Johor FM yang memberi ruang kepada kita untuk mempromosikan SPTN 2025. Itu yang paling utama DJD. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sama-sama kita doakan program ini berjaya. Saya pun tak tahu ada SPTN. SPTN So DJD yang balik jangan berzikir SPTN. Okay. Itu sebab kita nak pergi. Okay, kena pergi 10-11 tu. 10-11 Disember. Okay, sekali lagi kita war-warkan. Jangan lupa kepada anda di luar sana, jomlah kita hadir beramai-ramai ke program HPTN iaitu Hari Profession Teknikal Negara 2025. 2025 yang mana kita kali ini buat ataupun diadakan di negeri Johor, di Persada Convention Center kita. Yang amat kita banggakan di Johor ni. Jadi sebenarnya program tu bermula dari jam berapa? Kita bermula pada awal selepas subuh pukul 8 kita dah bermula sehingga pukul 5 dan
hari kedua bersama pukul 8 hingga pukul 5 insyaAllah. Okey, kepada anak ataupun pendengar-pendengar di luar sana, anak-anak kita lah terutamanya kan, yang mencari peluang pekerjaan, manalah tahu insyaAllah datang. Mana rezeki di SPM kita dapat kerja Dharma Kerjaya yang kita pilih. Jadi bolehlah datang pada 10 dan 11 Disember nanti. Dan jomlah kita lihat ataupun terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Engineer Zainal bin Tumian dan serta rombongannya. Ini ramai sebenarnya. Cuma nanti saya ambilkan gambar. Okey, di sini ramai sebenarnya kawan-kawan kita dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Okey, terima kasih kepada Tuan Engineer kita. Terima kasih juga kepada DJD dan juga Johor FM. Jangan datang sini. InsyaAllah. Kalau ada program, lah datang lagi. Ya. Boleh. Johor di sana sini. Ya, betul. Okey, jom kita layan lagu Mira Osman sebagai panduan bersama. Sebentar saja lagi akan masuk waktu solat Fardu Zohor 12.55 minit tengah hari untuk zon Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Jom layan Johor FM.